Saya banyak dapat maklumat dengan rakyat di kampung, rakyat di bandar, semua orang Melayu, parti-parti politik pun, hatta parti UMNO sendiri pun yang hari ini bekerjasama dengan Pakatan Harapan pun, mereka juga mengatakan orang Melayu mesti bersatu. Parti-parti politik, NGO, tokoh agamawan, para akademik, korporat, sebagainya, semua mengatakan kita ni orang Melayu sampai masanya mesti bersatu. Selalu diungkapkan, Melayu mesti bersatu, Melayu mesti bersatu. Jadi masa pun dah suntuk sekarang ini. Banyak dah kerugian-kerugian yang kita nampak apabila Melayu tidak bersatu. Persoalannya, Melayu bersatu itu bukan datang menggolek. Dia perlu ada tindakan, perlu penyusunan, gerakan kena ada. Alhamdulillah, sekarang telah wujudnya Payung Besar Penyatuan Melayu. Saya merasakan Payung Besar Penyatuan Melayu ini adalah merupakan sumber kuasa orang Melayu ataupun sumber kuasa nasional yang perlu kita jaga, kita baja, kita besarkan, kita hebatkan lagi. Kerana inilah dia sumber kuasa orang Melayu. Jadi, walaupun begitu, di luar sana orang Melayu perlu bersatu, orang politik kata, orang UMNO pun kata, orang amanah pun kata, walau mereka bersama dengan PH mengatakan Melayu mesti bersatu, NGO kata mesti bersatu. Tetapi bila dah wujudnya Payung Besar Penyatuan Melayu ini, ada juga halangan dia, ada juga kekangan dia. Kerana ada yang mengatakan Payung Besar ini agenda parti tertentu. Ada yang kata begitu, ada yang pandang sebegitu. Ada pula parti yang sedia ada terasa tergugat. Disebut saja Penyatuan Melayu, mula terfikirlah seolah nanti akan berlakunya agihan kerusi. Sebab dalam kepala parti ini kerusi. Mereka rugi, mereka rasa rugi dengan adanya Penyatuan Melayu. Dengan adanya Payung Besar ini, kita akan dengar baru-baru ni pun UMNO menyebut mereka bangun dalam Dewan DUN tentang mempertikaikan agihan ghanimah jawatan. Kenapa awak satu, saya satu tak berlaku? Yang berlaku ialah awak satu, saya tak dapat. Bermakna UMNO sendiri pun bercakap tentang kerugian parti. Sebab dalam kepala pemimpin parti hari ini sangat mendalam memikirkan tentang kerugian parti, keuntungan parti. Sampai mereka pun ghanimah jawatan pun mereka bersuara. Tetapi penyatuan orang Melayu mereka senyap. Takut nanti kerusi akan hilang, agihan kerusi akan berlaku. Jadi inilah kebimbangan-kebimbangan yang kita lihat yang berlaku hari ini. Sedangkan apakah benar Penyatuan Melayu ini, Payung Besar ini, ianya agenda parti, dianya akan mengurangkan agihan kerusi? Tidak. Kita kena lihat dengan satu niat yang bersih. Di luar sana sedang menanti-nanti tentang Payung Besar Penyatuan Melayu. Telah wujud. Apa yang lagi kita pertikaikan? Apa yang kita bimbangkan? Mari sama-sama kita menjayakannya. Membuktikan bahawa sudah sampai masanya orang Melayu mesti bersatu di bawah Payung Besar ini. Apa yang kita merisaukannya? Apa yang kita bimbangkannya? Inilah yang kita tunggu-tunggu. Perpecahan Melayu semakin meretak. Perebutan kerusi makin melemahkan kita lagi. Parti DAP makin meningkat. Hari ini dia berada 40 kerusi. Akan datang mungkin 60 kerusi. Mereka ada strategi. Persebaran semula sedang dirancang. Apa yang kita nak tunggu lagi? Apakah kita sedang menunggu semua kampung baru Cina ini mendapat pengiktiraf UNESCO? Itukah kita yang tunggu? Apakah kita nak tunggu persempadan semula itu dilaksanakan? Apakah kita nak tunggu DAP bertambah kuasanya daripada 40 kerusi 70 kerusi baru bercakap tentang penyatuan, baru nak gairah tentang penyatuan? Apakah kita nak tunggu Melayu jadi pelarian di tanah airnya sendiri sebab di bandar tak boleh hidup, lari ke kampung? Apakah kita nak tunggu sehingga adanya pilihan raya PBT di mana bandar-bandar raya ini dikuasai oleh DAP dan juga pro DAP? Di Pulau Pinang, di Perak, di Selangor, di Negeri Sembilan, di Melaka, di Johor, wilayah persekutuan, bandar-bandar besar dikuasai PBT-nya oleh kuasa-kuasa yang pro DAP dan juga orang DAP. Kerana mereka berjaya melaksanakan pilihan raya PBT. Nak tunggu itu berlaku ke? Baru kita bersungguh-sungguh untuk nak buat Penyatuan Melayu. Sekarang Payung Besar dah ada. Maka berjasa merayu. Ya, kalau kita melihat kepada kelemahan peristiwa sebelum ini, watak individu yang memimpin itu sebelum ini, kita banyak benda yang terasa dalam hati kita. Tak bolehkah kita melupakannya untuk penyatuan orang Melayu ini? Sebab itu berjasa menyerulah, marilah kita gerakkan bersama Penyatuan Melayu ini di bawah agenda Payung Besar yang telah wujud hari ini. Insafilah dengan keegoan kita.
sebagai pemimpin parti, dengan keegoan kita sebagai pemimpin NGO, keegoan kita sebagai orang yang hebat ilmu, duduk di persada akademik, menyebabkan kita rugi, bangsa kita rugi. Insafilah, bersungguh-sungguhlah kita seia sekata orang politik, orang NGO, orang agamawan, orang akademik, duduklah semeja. Mari kita sama-sama menubuhkan struktur payung besar di negeri-negeri. Kemudian kita gerakkan agenda menyedarkan masyarakat orang Melayu betapa pentingnya mereka keluar mengundi. Sedarkan rakyat. Hari ini orang Melayu keluar mengundi 52%. Orang Cina keluar mengundi 98%. Kesedaran tidak ada. Kebencian orang Melayu kepada parti politik makin bertambah. Maka kitalah anggota payung besar ini, tubuhkan di negeri-negeri dan kita aktif bergerak menyedarkan orang Melayu mesti keluar mengundi kerana undi itu adalah merebut kuasa. Kegagalan kita keluar mengundi bermakna kita gagal untuk merebut kuasa. Jadi kita kena berjuang untuk negara kita. Ini negara kita. Orang Melayu tuan tanah di negara kita ini. Kitalah tuan tanahnya. Kitalah yang memimpinnya. Mana mungkin kita hendak menyerahkan tanah air kita ini dipimpin oleh DAP yang semakin merancang, menyusun dengan baik untuk mendapatkan lagi angka lebih besar. 40 kerusi hari ini akan datang mungkin dia akan dapat 60 kerusi. Jadi janganlah nasi telah menjadi bubur barulah terhege-hege orang Melayu hendak bersatu. Sekarang apa yang diinginkan oleh kita, orang Melayu mesti bersatu, payung besar telah kembang. Mari sama-sama kita menggerakkannya. Jangan banyak soal lagi. Siapakah yang hendak menggerak payung besar kalau bukan kita? Maka kita kena terjun untuk menggerakkan payung besar ini demi penyatuan orang Melayu. Saya nak tekankan bahawasanya penyatuan orang Melayu merupakan sumber tenaga kepada bangsa Melayu itu sendiri. Ini pandang berjasa.